Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri. Moga-moga tersentuh hati. Nama saya Dadini Samahana binti bin Maksuberi, berumur 15 tahun dari Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Amain. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Tak Adil Tersusu Indah. Buku ini dikeluarkan daripada Puan Nur Azila Musa. Puan Azila Musa juga merupakan seorang guru dan penulis. Beliau mengajar di Sekolah SMK Seri Kundang, Rawang, Selangor. Beliau juga mempunyai dua cetakan, iaitu cetakan pertama beliau dikeluarkan pada 2023 dan cetakan beliau yang kedua dikeluarkan pada 2024. Cetakan beliau yang pertama dan yang kedua yang paling saya terharu adalah cetakan pertama yang mempunyai dua bab. Bab pertama ialah Anugerah Terindah dan bab kedua ialah Menukar Badai. Bab yang paling saya gemari ialah bab pertama, iaitu tentang zuriat. Saya sangat tersentuh hati dengan Puan Mahani Saleh dan suaminya, betapa gigihnya mereka untuk mendapatkan zuriat. Mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain, yang kata-kata sangatlah menusuk hati mereka. Dan mereka juga selalu bersabar dengan ujian yang dilalui oleh mereka. Dan pada suatu malam, ketika puasa yang hari keempat, isteri beliau mengalami muntah dan demam. Tiba-tiba suaminya juga berasa sangat terkejut dan suaminya membawanya ke hospital untuk dicek. Setelah dicek, ternyata bininya mengandung dan mereka sangatlah bersyukur dengan anugerah yang terindah yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap di situ.